Alright, finally Blockist Transformers Shining version 3 Shattered Universe dah officially launch in Malaysia. So, kita tengok sini ada 7 characters yang korang boleh dapat, tapi dalam kotak ni ada 6 sahaja kotak. So, dia punya secret ialah IDW Gladiator Megatron, and then yang biasa-biasa punya IDW Minor Megatron, IDW Orion Pax, Bumblebee, Shattered Glass Ultra Magnus, Ramjet dengan IDW Tan. Oh, ni dah banyak pula Decepticon dalam set ni kan. Okay, buka jap. Alright, kat dalam ni ada 6 kotak. Setiap kotak ni dia dah seal ya. Wah, setiap kotak ni dia dah seal sekarang ni. This is new. Ini gambar depan dia. So, kita ada apa ni, Minor Megatron. And that's it. That's it. Dekat sini dah dia punya karakter-karakter yang lain. Okay, unik tak eh? Now dah susun cantik macam ni lah kan. So ada 6 kotak. Seperti biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku akan go with number 1 dulu. Okay. Dulu dia letak silica gel kat dalam global punya version. Now dia tambah lagi plastik yang tak nak orang buka kan. Bagus lah macam tu kan. 103.6 gram. Ini korang yang suka korek-korek Blockist dekat rak-rak penyurut belakang tu lah. Blockist sampai dia buat seal setiap box ni tau. Mungkin moving forward dia akan buat macam ni kepada Galaxy version ke apa. Dah lah Blockist dah keluarkan banyak apa tu tema-tema yang baru lepas ni. Kau punya best kan. So buka ni dulu. Okay. Dalam ni ada 2 blind bags. Dan 1 instruction. Yang ni siapa? Okay, dapat Bumblebee. Uish, ada apa benda pula tebalnya ni? Ini instruction untuk tukar bateri. Sebab lupa pula Shining version ni kan boleh berlampu mata dan badan dia. So, bukakan ni untuk confirm kan. Dapat sekali figures Sam Witwicky ni. Ya kot, Sam Witwicky ni. And this must be dia punya card dan base. Dan tangan dia. Ada silica gel sekarang ni duduk dekat dalam blind bag. Biasanya silica gel duduk luar. Yang ni dekat dalam ya. Okay, silica gel dia ni beratnya ialah 9.3 gram. Alright, dah siap dah pasang Bumblebee. This is the classic Bumblebee. Tapi this one mata dia boleh berlampu kan. Nampak tu. Dia kalau duduk gelap nampak lah mata dan badan dia actually berlampu kat dalam tu. Very classic Bumblebee punya looking. Tapi nampak macam bit modernize sikit lah kat sini kan. Alright, warna biru. Very navy blue lah. Dengan kuning kat sini. And dapat piu-piu pun warna biru juga. Belakang dia macam ni. Disebabkan dia Shining version. Shining version ni specialnya. Biasa mata dengan badan dia berlampu. Dia ada base besar. And selalunya ada accessories yang lebih. Seperti this one. Ini siapa? Sam Witwicky ke? Aku tak tahu. Tapi dia boleh letak kat dia punya wrist dia ni. What's up? Video call man. Okay. And also, dia dapat tangan, selain tangan tumbuk, dia dapat tangan yang terbuka. Dan juga tangan thumbs up. Okay. Mantap. And also, dapat, aku rasa Sam Witwicky lah ni kot. Ni daripada G1 punya generation kan. So, Sam Witwicky punya aksesoris kat sini. Interesting kan? And one more thing, aku lupa lah tunjuk kad dia. Ni kad dia. Kad sekarang kan dah bentuk rectangle macam ni kan. So that is pretty much it about Bumblebee daripada Shining version 3 ni kan. So, suka ke tak ni? Thumbs up sikit. So, kotak pertama ialah thumbs up Bumblebee. So, which one should buka next?